Dia cari rezeki, dia bawa beruk. Ambil upah naiknya. Beruk beli di Kedah, 1,000 sekor. Bawa balik Kuala Nafsu. Ambil upah naiknya. Alhamdulillah, rezeki yang halal. Betul tak? Walaupun bawa beruk. Orang ada apa nak buat natu ni kalau bawa beruk gini. Walaupun rezeki yang halal. Pasal apa? Dunia akhirat mari dah tengok. Dia nak tengok kesenangan. Maka jalan kapung, masuk kapung tubik kapung, bawa beruk, nak cari rezeki yang halal. Lebih baik daripada duk tipu tanah orang kapung. Lebih baik daripada duk tipu tanah orang, duk tipu saka, duk tipu kerakyat. Faham? Baik bawa beruk lah buat tanda masuk kapung. Halal di sisi Allah. Bila halal, 1 rakaat dia semayang, jadi benteng daripada api neraka. Kalau rezeki haram, lengah, cabut kok murakak pun Tuhan tak terima. Hitam peletung dari sujud, malam-malam 4,000 rakaat tahajud, tak pakai rawal kalau tipu harta benda orang lain.